3 benda pelik yang berlaku dalam anime tapi sebenarnya pernah terjadi kat dunia nyata. Kereta api yang hilang terus dari muka bumi, Spirited Away. Dalam Spirited Away, ada satu scene di mana Chihiro naik kereta api merentas dunia roh. Pada tahun 1911, ada satu kereta api kat Mexico yang betul-betul hilang. Kereta api ni membawa penumpang penuh, masuk terowong dan tak pernah keluar. Sampai sekarang tak ada bukti fizikal. Agaknya dia masuk ke dunia Spirited Away ni ke, ha? Senjata kawal minda, Sharingan atau Code Geass. Kedua-dua ni boleh kawal orang dengan mata. Tapi tahukah anda, zaman dulu CIA Amerika pernah menjalankan projek rahsia yang bernama MK Ultra. Bukan MK hidup ini bagai mimpi Itu dulu lain macam cara kerja lain. Diorang cuba kawal minda manusia guna dadah, hipnosis dan eksperimen pelik. Ada yang jadi gila dan ada yang hilang ingatan. Semua ni sebab nak cipta ejen yang ikut arahan 100%. Manusia berevolusi jadi kuasa besar, Attack on Titan. Dalam Attack on Titan, ada kuasa khas yang buat manusia berubah bentuk jadi Titan. Tapi dulu kat Jepun, ada eksperimen rahsia zaman perang yang cuba ubah DNA manusia. Nama dia Unit 731. Unit 731 adalah nama eksperimen yang kejam yang cuba mengubah tubuh manusia guna bahan kimia dan virus. Target mereka adalah untuk mencipta askar yang kuat dan ngeri. Imagine macam mana kalau ada nanti eksperimen ni diteruskan lagi dan berjaya. Get ready maneuver gear masing-masing.